Hello. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 11 akan melakonkan sebuah teater pendek yang bertajuk AI, Pembantu atau Pengganti. Sebelum memulakan, saya akan perkenalkan watak-watak terlebih dahulu. Pertama, Nurin, seseorang yang terlalu bergantung kepada AI. Yang kedua, Aina, ketua kumpulan yang amat berdedikasi. Yang ketiga, Farah, seorang yang berfikiran kritikal. Yang keempat adalah Nadia, seorang yang analitik. Yang kelima, Hana, seorang yang ceria. Dan yang terakhir, Dr. Iza, iaitu seorang pensyarah. Pada zaman sekarang, AI semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan pelajar. Ada yang menggunakannya sebagai pembantu, tetapi ada juga yang terlalu bergantung kepadanya. Kisah ini bermula apabila sekumpulan pelajar menerima tugasan tentang AI dan etika masyarakat. Hah? Minggu depan? Minggu depan tu maksudnya minggu depan ke? Ya, Hana. Dah, aku ingatkan sem depan. Okay, sabar semua, sabar. Pegang tangan. Okay, ikut ya. Tarik nafas. Tahan. 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 Okay. Dah. Okay, sekarang kita bahagi tugas. Siapa nak tolong? Aku boleh tolong carikan artikel dan jenis yang boleh dicari. Boleh. Bagi aku cari maklumat, takut ada yang salah. Ish, dah pegang tangan apa semua. Tak payah susah lah, AI kan ada. Yelah, AI tu lagi pandai dari kita tau. Memanglah AI tu pandai, tapi siapa yang student? Kita yang student, kita yang present. Alah, tentang kau pun guna juga AI kan? Elok sikit Semua ahli kumpulan mula menjalankan tugas masing-masing. Namun, Nurin mempunyai cara yang lebih mudah untuk menyiapkan bahagiannya. Babak 2. Rasalah kan, saya ChatGPT lah. ChatGPT, tolong buatkan semua huraian lengkap bahagian semua tu. Ada pendahuluan isi penutup semua lah. Sekali dengan intensi macam anak nenek sekali. Dah siap? Kalau aku tahulah pasal benda ni, silahan bulan esok aku dah boleh graduate. Nurin, kau dah siap belum dengan assignment yang Dr. bagi semalam? Aku siap dah. Aku guna AI je. Kau guna AI, Nurin? Yelah. Nurin. AI. Tu je kerja Aku dia. suruh AI baca je pun. Beberapa hari kemudian, kumpulan itu membuat persiapan terakhir sebelum pembentangan. Ketika itulah masalah sebenar mula kelihatan. Babak 3. Okey, sekarang saya tengok ni semua. Terima kasihlah bagi kerjasama walaupun minggu depan dah nak present. Okey, tapi format ni mesti kasih betul. Itu font tu mesti Times New Roman, lepas tu size 12, lepas tu double spacing juga. Santa 0.5, reference tu please dah jangan guna ChatGPT. Okey, Nurin. Nurin. Ni. Apa maksud kamu ni? Boleh tak fahamkan? Ayat kamu ni kompleks sangat lah. Nanti Dr. Iza tu akan makan kita macam mana? Nurin, aku tengok ni kan maksud AI meningkatkan produktiviti melalui automasi. Benda. Aku tahu. AI produktif lah. Tu je. Yelah, tu je lah. Nurin. Ni automasi proses kompleks ni apa pula dia? Nurin. Aku dah tulis dah kat situ kan. Kompleks yang automatik. Aduh, Nurin, kalau begini mesti Dr. Iza dah marah kita tau. Kau dah baca ke ni? Bacalah. Tapi sikit. Hari yang ditunggu akhirnya tiba.
Mereka berdiri di hadapan kelas untuk membentangkan hasil tugasan mereka. Hari pembentangan. Salam sejahtera Dr. Iza. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang manfaat AI kepada masyarakat. Sekarang saya bagi perbincangan ini pembentangan kami kepada Nur. Terima kasih kepada ketua kumpulan saya, Aina. Okey, sini. AI memberi manfaat bagi masyarakat melalui cepatlah. Korang ready ke tak ni? Cuba bagi saya example yang dari real life. Contoh yang sebenar. Yang sebenar-sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Secara fizikal je lah kan doktor. Kawan-kawan saya manalah nak tolong. Saya guna AI je doktor. AI ni. Yelah. Lepas mana yang awak buat sebelumnya? Situ. Ya. Dekat enter je doktor. Apa pula? Awak ni dah lebih-lebihkan AI pula. Saya tak nak benda ni jadi lagi faham. Betul. Selepas pembentangan itu, Nurin mula memikirkan kesilapannya. Dia sedar sesuatu yang penting tentang penggunaan AI. Babak 4. Kenapalah aku tak boleh jawab tadi soalan doktor? Aku bergantung sangat ke AI? Nurin, Mana? Siapa tu? Siapa sebut nama aku tu? aku AI yang kau guna setiap hari. Baguslah kau ada. Apa kata kau tolong jawab soalan doktor tadi tu? Tidak boleh. Kenapa pula? Sebab yang kena belajar ialah kau, bukan aku. Jap. Tapi aku kan dah bagi kepercayaan aku kat kau. Kenapa pula? Aku pembantu. Dah tu? Aku bukan pelajar semester 1. Yalah. Kalau semua aku buat, nanti masa kerja siapa nak jawab bila bos tanya? Betul juga yang kau cakap. Gunakan aku untuk membantu berfikir, bukan menggantikan otak kau. Tak aku pula. Yalah, aku rasa aku kena jumpa Dr. Iza lepas ni. Selepas menyedari kesilapannya, Nurin mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Dr. Iza bagi mendapatkan nasihat. Babak 5. Doktor. Assalamualaikum doktor. Saya memang nak jumpa doktor sebenarnya. Kenapa tu? Sini doktor. Saya datang sini sebab saya nak minta maaf. Sebab yelah, saya bergantung sangat dengan AI. Tahu pun. Tak salah kita nak guna AI. Tapi berpada-padalah. Doktor nak salahkan saya pula. Habis tu nak salahkan AI. AI tu jadi pembantu kamu untuk selesaikan tugas, bukan ganti kamu sepenuhnya. Nah doktor, saya janji, lepas ni doktor saya janji. Lepas ni, saya akan gunakan AI tu sehabis baik bolehnya. Saya akan berhemah gunakan AI. Asal AI. Lepas tu, kalau nak guna AI, kita kena jujur, tanggungjawab dan hormat hasil kerja kawan-kawan kamu yang lain. Faham? Faham doktor? Betul. Mesin. Nasihat Dr. Iza itu membuka mata Nurin. Dia sedar bahawa teknologi yang hebat perlu digunakan dengan cara yang betul dan beretika. Keesokan harinya, Nurin bertemu semula dengan kumpulannya. Kali ini, dia datang dengan pemikiran yang berbeza. Babak 6. Aku sebenarnya datang sini nak minta maaf. Kenapa? Yelah, disebabkan aku yang menggunakan AI sebenarnya. Korang yang kena marah semalam dengan Dr. Iza. Oh, sedar juga kau ni. Ingatkan tak sedar-sedar. Sebenarnya tak salah.
salah gunakan AI murid. Aku janji pasti aku akan gunakan AI tu sebaik dia. Janji lepas ni mesti semak tau. Janji. Pastikan semua yang kau cari tu boleh dipercayai tau. Kau janganlah salin. Macam tu je, macam aku selalu ada speak kat TikTok. Last hangus. Okay? Okey lah. Terima kasih korang. Babak 7. Baiklah, saya mempelajari bahawa AI dapat memberi idea, menjimatkan masa dan membantu pembelajaran, tetapi perlu disemak. Kita masih bertanggungjawab terhadap hasil kerja sendiri dan yang paling penting, jangan malas. Betul. Bravo! Dari sini kau faham kan? Teknologi yang canggih memerlukan pengguna yang bijak dan beretika. Daripada pengalaman ini, mereka belajar bahawa AI boleh menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan betul. Namun, manusia tetap perlu berfikir, memahami dan bertanggungjawab terhadap hasil kerja sendiri. AI ialah pembantu, bukan pengganti. Kalau AI buat semua kerja, jadi kita bayar yuran untuk apa? Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, tahniah kelas 11 ulangan murid. Okey, seterusnya. Okey, nombor 7.